Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Imran Zaki dalam slot Motivasi Pagi IKIM FM. Hari ini insya-Allah kita akan merenungi cerita-cerita yang berkaitan dengan tak semua keputusan tepat yang kita buat dia boleh mengukir senyum. Ada hal yang kita lakukan dalam hidup kita ni benda tu betul. Memang kena buat, tapi tak semestinya kita akan terus okey. Cerita ni datang daripada suratul Qasas. Cerita berkaitan dengan Ibu Musa alaihi salam. So, Ibu Nabi Musa alaihi salam kita tahu, Ibu Nabi Musa alaihi salam tinggalkan anaknya Nabi Musa alaihi salam ketika kecil tu, usia bayi tu di atas sungai Nil. So, tinggalkan sendirian. Kita pun tahu melalui suratul Qasas bahawasanya salah satu polisi yang ada dalam kerajaan Firaun ialah mereka akan menyembelih dan membunuh anak lelaki kerana salah satu tafsirannya ialah untuk menjaga populasi. So, bila anak ni ramai sangat contohnya, kalau anak kalangan Bani Israel ramai sangat, dia akan nampak mak ayah dia kena seksa. Mak ayahnya jadi hamba. So, dia akan jadi bangkit. Dia akan melakukan revolusi. So, revolusi tak boleh berlaku. So, itulah satu kerisauan orang-orang yang membuli ataupun orang-orang yang berlaku jahat ataupun orang yang menindas. Mereka ada ketakutan, ada mimpi buruk. Even dalam surah Al-Qasas pun bagi tahu yang Fir'aun ni yahdharun, dia ada kebimbangan, ada ketakutan dalam hatinya. Ada keresahan bahawasanya takut mereka ni bangkit. Jadi salah satu cara defense mechanism dia, cara untuk nak make sure dia rasa tenang, dah buat jahat tu nak tenang macam mana? Bunuh pula budak-budak. Untuk make sure tidak ramai sangat anak-anak yang akan jadi anak muda yang bertenaga. So, bila anak lelaki tak ramai sangat, sekadar cukup untuk menyambung generasi hamba, so dia akan lagi rasa tenang sikit. So, bila benda tu berlaku secara bergenerasi, so satu hari bila Ibu Musa AS melahirkan Musa, so termasuk dalam polisi tu, pada tahun tu memang akan dibunuh anak-anak lelaki. So, akhirnya Ibu Nabi Musa ni ada satu idea yang gila. Idea yang seorang ibu mustahil boleh buat benda ni, iaitu tinggalkan anak dekat sungai. Dalam keadaan kita tahu tak box tu ataupun bekas tu, adakah dia waterproof ke tak? Dia tak tahu. Dah test ke? Mana test? Tak test. Tak tahu pun. Tapi boleh tinggalkan kat situ. Kita ni tuan-puan, kalau ibu kita, ibu kita ni sensitif lah bila melibatkan air dan anak kan. Susah. Kita ada isteri, kita ada ibu, kita tahu sensitif seorang ibu dengan anak dan berkaitan dengan air. Kalau kita pergi kat pantai ke apa ke, jangan dibawa jauh-jauh lah. Memang adalah jeritan-jeritan tu. Biasalah sebab kasih seorang ibu tu sangat dahsyat. Tapi bila idea tu datang, Allah ilhamkan kepada Ibu Musa AS untuk letak, inilah satu-satu jalan. Antara dua, sama nak nampak anak dibunuh depan mata ataupun tinggalkan dekat sungai Nil. So, dia tinggalkan dekat sungai Nil. So, pilihan tu tepat ke tak? Basically, keputusan tu ialah keputusan yang betul. Keputusan tu akan membawa kepada proses selamatnya seluruh Bani Israel lepas ni. So, maksudnya Bani Israel yang tinggal ratusan tahun jadi hamba, nanti akan diselamatkan oleh Nabi Musa AS. Maksudnya Nabi Musa AS akan selamatkan mereka semua, akan jadi orang yang dibebaskan menuju ke Palestin. So, perjalanan tu puluhan tahun lagi. Lambat lagi perjalanan tu. Tapi nak katanya ini proses mula-mula tu. Di mana dia akan dibesarkan dalam istana tu sendiri. Dibesarkan oleh musuhnya sendiri. So, bila benda tu berlaku, apa yang berlaku dalam hati Ibu Musa AS? Ibu Musa AS lepas daripada tinggalkan tu, Allah beritahu wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Hati Ibu Musa AS ni, fuad dia, dalam paling hati ni. So, kalau kita tengok kalimah hati dalam Quran ni, ada digunakan sudur, ada digunakan kulub ataupun qalb, tapi ada juga digunakan fuad. Fuad ni bahagian paling dalam. So, dalam hati Ibu Musa AS, dia rasa kosong. Kosong ni kadang-kadang kita boleh terjemah macam-macam. Maksudnya, ada keadaan yang kita terlalu banyak sangat perasaan. Terlalu banyak sangat benda yang kita lalu, beban sangat besar yang menghempap kita sampai kita tak tahu nak rasa apa. So, kadang-kadang kita akan cakap, aku rasa kosong, tak tahu nak rasa apa. Tapi rasa kosong juga merujuk kepada bila Ibu Musa AS dapat anak, hatinya dipenuhi oleh Musa AS. Bila kita dapat anak kecil, kita rasa hati kita penuh, kita rasa happy, kita rasa content. Tiba-tiba dilepaskan anak tu, kita rasa heavy, kita rasa berat, kita rasa hilang. So, Allah beritahu dia rasa farigh, rasa kosong. Dan kemudian Allah rakamkan
Ibu Musa AS ni almost keluar kepada perkampungan nak cakap je apa yang telah lakukan. Yang membahayakan kalau dia cakap, kantoi lah, habis diketahui. Kemudian Ibu Musa AS bagi tahu kepada anak perempuannya, iaitu kakak Nabi Musa AS, Qussi, ikut dia, jejaki dia. Cerita ni nak bawa kepada kita bahawasanya keputusan yang dilakukan oleh Ibu Musa ialah keputusan yang tepat. Tapi adakah dia mudah? Jawapannya tak. Adakah dia happy? Jawapannya tak. Adakah dia boleh terus tenang? Jawapannya tak. Ada keputusan betul yang perlu dilakukan sekarang. Tapi kita masih ada rasa tak sedap. Kita rasa tak senang. Tapi dia keputusan yang betul. Kalau kita ukur rasional tak rasional, betul tak betul, dia betul. Tapi tak semuanya disambut dengan senyuman. Ada hal yang kita buat, benda tu betul, tapi dia tidak mengukir senyum. Kita akan teringat lagi. Dan itu antara benda yang kita belajar. Bila kita baca dalam suratul Fatihah, kita kata kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Dan jalan lurus ialah jalan yang kau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta, jalan yang diberikan nikmat. Nikmat kat sini bukan hanya merujuk kepada orang yang ada ketenangan. Walaupun itu salah satunya, itu dia cuba untuk tenang dan redha ketika mana menerima ujian. Tapi dia juga merujuk kepada keadaan orang yang ada nikmat keimanan yang sangat ulung, iaitu dia tetap percaya untuk buat sesuatu yang betul walaupun di dalam hatinya sedang melalui keberatan. So ada benda yang kadang kita lalu benda tu. Contohnya macam ada orang yang keluar daripada abusive relationship, terpaksa bercerai, terpaksa. Keputusan tu betul ke tak? Mungkin pada keadaan itu betul. Tapi adakah lepas dia keluar dari keputusan tu dia rasa betul? Adakah dia terus okey? Tak. Dia mungkin still love the guy. Dia masih sayangkan lelaki tu. Mungkin dia masih tak boleh nak move on. Tapi keputusan tu betul. So tak semua keputusan betul yang kita buat dia boleh mengukir senyum terus. So antara benda yang kita belajar pada pagi ni tuan-puan, siram pendengar, ada keputusan berat yang kita kena lakukan. Keputusan tu betul. Keputusan tu tepat. Tapi tak semestinya kita akan terus okey. Dan mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan benda yang betul tu as a betul. Benda tu betul, benda tu benar. Dan berilah kepada kami rezeki kepada kami untuk ikut jalan yang betul tu. Itu satu doa yang sangat dahsyat untuk kita amalkan. InsyaAllah, moga-moga kita boleh membangunkan tindakan yang tepat walaupun kadang-kadang dia tidak begitu mendamaikan ketika itu. Dan moga Allah SWT menurunkan sakinah, anzalas sakinah kepada kita, turunkan ketenangan walaupun benda tu mungkin mengambil waktu untuk kita berdamai dan mungkin kita tengah nak rasionalkan tu panjang. Kita ada ruang tu lah, insyaAllah. Anda bersama saya Imran Zaki. Kita jumpa lagi esok hari insyaAllah dalam sesi Motivasi Pagi IKIM FM. Assalamualaikum.